Halo Malaysia, halo. Pada tahun 1963 bermulanya serangan Indonesia ke Selat Melaka. Tetapi malangnya serangan ini telah menyebabkan PBB mengecam Indonesia. Selepas berlakunya serangan konfrontasi, 60 kapal perang daripada negara sahabat telah datang di Laut Cina Selatan di Selat Melaka. Ada 20 kapal bersaiz besar destroyer. Pada masa itu, Sumatera, kapal Amerika telah mengepung dan 2 carrier USA akan dilancarkan untuk membantu British dan juga pasukan gabungan Malaya semakmuran. Jenis bot Indonesia yang ceroboh Malaya adalah tongkang-tongkang lama. Ramai yang mati dalam bot, kesian sekali. Itulah buktinya pada tahun 1964. Indonesia bukan saja menghantar sukarelawan berbangsa Endon. Pada masa yang sama, Navy, Air Force, Tentera Darat Indonesia semua lari bila pasukan Malaya mendapat kelulusan daripada Amerika, iaitu senjata api. Kapal daripada negara sahabat juga telah mengejar kapal-kapal era Soviet Union yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia pada tahun 1965 sebenarnya telah surrender, telah membuktikan bahawa sejarah Indonesia. Sebab itulah Indonesia sangat marah dengan Malaysia. Satu Korea British juga telah mendekat ke Laut Lawa pada tahun 1965. Ancaman ini menakutkan Jeneral Indonesia selepas mereka mengetahui bahawa tentera Indonesia sangat lemah laut, darat dan udara. Siapa kata Indonesia kuat? Itu semua adalah palsu. Indonesia 1963 telah membuat kesilapan dengan menyerang Malaysia. Ekonomi Indonesia bukan saja di-lock, malah rakyatnya semakin kebeluran kerana sekatan daripada seluruh askar dan juga kekuasaan Malaysia. Ekonomi Indonesia yang pada masa itu sangat teruk juga menyebabkan pada masa sama Sukarno yang gagal dalam ekonomi telah mengajak rakyatnya untuk menyerang Malaysia. Pada masa itu hanya orang Jawa saja menyokong perang ganyang Malaysia. Hasut, usut punya usut. Sukarno mula menghasut rakyat. Pada masa yang sama, gerakan nasional komunis telah membuat kacau di Singapura, Brunei dan pada tahun 1993 telah membuat kacau di Malaya. Pada masa yang sama, ramai nelayan-nelayan Indonesia telah ditembak mati. Yang selamat ditahan di laut. Askar Endon sebenarnya menyamar. Mereka datang dengan senjata tahun Dunia Kedua. Nelayan Indonesia yang ditahan kebanyakannya dibelasah hingga mati oleh pasukan nelayan di Malaya. Askar Endon yang kuat menyamar ini akhirnya ditangkap dan ditembak mati kerana mereka tidak dapat naik bot dan diselamatkan. Sebab utama, bot-bot Indonesia membawa senjata dan perlu diletupkan. Inilah tahun 1966, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jakarta selama 5 tahun telah dikepung oleh pasukan gabungan dan Malaya. Itulah buktinya bahawa ranking nombor 12 dunia adalah bangsa penakut. Pada masa yang sama, Indonesia tidak ada peluang. Carrier, kapal selam, jet tempur semua ada kat Laut Jawa dan juga Sumatera. Bila-bila masa saja Indonesia akan diletupkan. Indonesia pada mulanya merasa mereka kuat, tapi mereka telah kalah. Mereka hanya menipu semasa Trikora. Sebenarnya pada masa itu dunia telah tahu bahawa PBB tidak menangkan Belanda untuk menguasai Papua dan juga Timor Leste. Jet Indonesia juga takut ceroboh masuk dalam Malaysia. Walaupun Indonesia disokong oleh negara China, Rusia dan juga Korea Utara, mereka kalah. Pada masa yang sama, ramai pendatang haram ataupun rakyat Indonesia yang diseksa seperti orang Cina telah melarikan diri ke Malaya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Harta-harta mereka juga telah dirampas oleh pasukan komunis Indonesia. Senjata Indonesia yang digunakan juga sangat lemah. Perang Dunia Kedua yang dibekalkan oleh China, Rusia, Korea Utara. Ada askar yang ramai tidak berguna. Indonesia akhirnya menyerah diri. Jeneral-jeneralnya juga telah dibunuh dengan arahan Sukarno kerana Sukarno tidak mahu mereka membuat cerita bahawa Sukarno lah yang mengarahkan serangan ini.
tak ada duit nak perang. Sukarno ingat Malaysia ni macam mereka buat dekat Sumatera dan juga Kalimantan. Mereka bubuh mati semua raja-raja. Banyak endonnya yang diceroboh di Sabah dan juga Sarawak mati dibelasah oleh orang kampung. Ramai juga mati kena dekat sama macam komando filem Rambo, tercucuk dan mati sendiri. Bukan saja dibelasah oleh penduduk di Sabah Sarawak, mereka juga dibelasah oleh orang Jawa yang ada di Johor. Tentera Indonesia yang jahat ini telah mencuri ayam. Orang kampung dapat kenal endon dari segi fizikal. Ada juga yang mereka kenal mencuri. Endon juga tiada IC, wajah yang sangat buruk, hidung kembang dan matanya adalah seperti orang mati. Pada tahun 1960-an, Indonesia sepatutnya dibubarkan. Tapi Tengku takut jika membubarkan Indonesia, ramai yang akan lari ke Malaysia. Macam pada tahun 1900, dataran daripada China dan India juga melarikan diri ke Malaysia. Sebabkan nanti begini, Indonesia pula akan lari ke Malaysia. Habislah runtuh pulau Malaysia. Tunku telah berjumpa dengan Kopassus yang ditangkap dan telah soal, "Kamu kenapa datang Melaya?" "Kami dihasut, Pak." Ramai Kopassus bagi tahu Sukarno suruh bunuh dan juga memberontak selepas menyerang. Mereka juga dijanjikan wanita, arak, wang, tanah. "Saya dah bilang Sukarno itu penipu. Kalau saya jumpa, saya terajang sampai mampus." Begitulah nasihat Tunku Abdul Rahman kepada pendatang Aram dan Kopassus. Tunku pada masa ini telah cakap elok-elok, "Kamu akan kena hukuman mati." Tapi malangnya Endon merayu, "Janganlah, Pak. Pistol kami tak meletup, Pak. Pistol kami made in Korea." Memang betul. Pistol Endon kebanyakannya tidak meletup kerana buatannya sangat rendah sekali. Ramai komando Indon telah berbogil dan meminta mereka untuk bersabar. Ramai yang dibantung mati kerana telah membunuh orang kampung. Pada tahun 1967, Indonesia telah minta surrender. Ranking nombor 12 pada tahun 1960-an tidak menjamin Indonesia sebagai negara paling banyak askar. Pada masa yang sama, kebuluran rakyat Endon kebuluh sehingga makan najis sendiri, kena sekatan lagi dengan Malaysia. Laut tak ada bahan yang akan masuk ke Indonesia. Itulah pengajaran daripada Endon. Askar Endon juga ramai ditangkap mencuri, ramai yang dipukul oleh Iban dan juga orang di Sabah Sarawak. Ada juga dipotong kepalanya bercerai dari badan. Ramai kena kepotong kepala. Tapi nak buat macam mana? Dicuri lembu, dicuri babi. Kalau makan habis, semua ayam hilang, semua Endon curi. Orang kampung terus libas lah bila jumpa lembu pun kena curi. Memang kurang ajar lah Endon ni. Daripada dulu hingga sekarang pun terkenal dengan kurang ajar. Nasibnya hidup, mereka dipenjarakan. Lihatlah bom-bom Endon bawa, semuanya bom expired. Begitulah kuatnya rasuah di Endon. Nak perang bagi bom yang tidak boleh ataupun sudah luput. Yang mati kebanyakannya askar Endon telah dicampak ke laut dan mereka telah diberikan kubur seperti di kubur-kubur, bukan ada batu. Ramai orang Endon kerana rakyat Malaysia sangat marah. Sungguh kasihan, kata Tengku Abdul Rahman. Lihat mental Endon, tak makan, sombong, cakap besar, akhirnya dipijak oleh orang Malaysia. Itulah Endon. Kopassus Densus Kospaja menangis. Nasi, nasi, nasi. Saya orang Endon. Dengan begitu, orang Malaysia telah bercakap, cium kakiku, jilat punggungku. Maka Endon pun datanglah beramai-ramai mencium kaki orang Malaysia. Sebab itulah Tengku pesan ke Endon, jangan datang sini buat hal. Nanti moyang kamu, cucu kamu datang Malaysia cari makan. Memang masin Tengku Abdul Rahman cakap. Begitulah nasib Indonesia. Dengan peluru 20 sen mereka mati. Dan akhirnya Malaysia menang.